kebanyakan polis yang ada kat Malaysia ni, dia mesti akan masuk Polapol dahulu. Dan kita nak tahu macam mana cara training diorang, dan kita nak tahu juga macam mana nak jadi seorang polis yang berintegriti. Itu yang paling penting kan. So bermulanya daripada seorang jurulatih ni. So pengalaman Cik Khalil ni, bila aku lepak dengan dia, terlampau banyak pengalaman macam mana dia mengurus budak-budak pelatih polis ni Cik Khalil. Kalau masuk Polapol tu ada dua jenis. Ada yang budak pandai dan budak yang tak berpandai. Ini minta maaf memang ini antara yang macam kena faham lah. Takut itu kita kena kecam. Sebab antara budak yang pandai senang nak dibagi arahan, sama dengan budak yang macam degil susah pula nak bagi arahan. Susah nak bagi arahan atau dia susah nak faham arahan? Kau bolehlah jadi jurulatih kerja yang senang. Saya macam jadi jurulatih polis senang ke? Ini yang saya nak dengar, supaya orang polis-polis yang kat sana yang kata jadi jurulatih ni sebenarnya tak senang, sangat susah. Tak semudah yang disangka. Yeah. Sepatutnya saya bertukar di IPD Muar. Kalau ikut dalam senarai pertukaran, saya tukar ke Muar lah. Happy ya. Dekat dengan kampung kan? Kita orang Melaka. Ada pertukaran yang kali kedua, saya kena tinggal di Polapol. Mana tak pergi lah ke IPD Muar tu. Jadilah saya jadi dipanggil masa tu budak guard atau pengawal keselamatan Polapol Kuala Lumpur lah. Lepas 2 tahun 8 bulan saya disahkan jawatan pada tahun 1987. Habis saja latihan pra-pengesahan, saya ditawarkan untuk jadi jurulatih lah. Saya kena jalan latihan 3 bulan rupanya. Masa tu umur dah 24 lah. 24, muda ke? Muda lagi, muda jadi muda. jurulatih. Memang kena muda-muda. Baru boleh henyak baru betul-betul. tenaga. Nak jerit suara pun kuat lagi macam tu lah. Jadi jurulatih ni bukan satu benda yang terlalu mudah. Proses 3 bulan. Masuk 3 bulan. Itu belum tentu lagi jadi jurulatih. Dalam masa latihan tu, jurulatih yang mengajar kita ni dia sentiasa mengenal pasti setiap individu yang nak jadi jurulatih ni. Jurulatih ni dia ada keterampilan tertentu. Bukan macam pelatih konstebel kan. Lain. Nak jadi jurulatih ni macam cermin. Ditapis-tapis ada juga dak kalangan kita masa tu yang tarik diri pun ada. Tak sanggup lah. Kita tak berminat dan sebagainya. Tapi saya usahalah. Saya teruskan juga. Nak jadi jurulatih ni mestilah jurulatih kan. Jurulatih saya ni berasap. Dalam jurulatih tu dia jurulatih. Saya ingat dah habis dah 3 bulan tu boleh mengajar ke? No. Cuba ambil platoon, kendalikan platoon. Bermakna jurulatih yang mengajar kita tu menilai kita macam mana sampailah. Lebih kurang campur 3 bulan tadi sampai setahun juga. Setahun lama. Setahun dia juga menilai. Setahun tu belum dapat pegang lagi pelatih lagi. Pun tak dapat lagi pegang. Belum pegang lagi. Pada tahun 88 saya diuji untuk mengambil 30 orang pelatih. Dapat budak yang 18 tahun. Memang fresh. Kita pun dah rasa macam mana kita nak bentuk dia orang macam mana.